Orang bisnes, lama tak jumpa. Nak popiah apa? Popiah basah sayur saja ke? Popiah sirah ke? Popiah basah sayur udang ke? Saya buat udang kan tu. Ni tepung popiah basah ni, Pak Ngah buat sendiri ni. Setiap pagi, fresh. Guna simple je apa resipi dia. Tepung, air, garam dengan minyak. Ni special ni. Ni lah sos kismis hitam. Yang memang sedap sangat ni. Kita pakai cabai giling dengan kismis hitam. Saya buat sendiri ni. Setiap 2-3 hari saya akan buat sendiri. Ni bawang goreng. Mula kita buh dengan bawang goreng dulu. Ni kacang tanah. Kita goreng sendiri. Lepas tu kita tabur juga. Ni yang special ni. Ni udang kukruk. Yang mana kita goreng sendiri. Lepas tu kita bubuh. Dia akan timbul rasa pedas, manis dengan masin. Lepas tu ni kita masuk inti sayur dia dah. Inti sayur ni dia ada kobe, dia ada carrot dengan dia ada sengkuang. Fresh ni kita tak masak dia. Hari-hari kita sagat dia. Popiah basah ni terang nak dapat ni resipi dia sampai jadi terang ni macam-macam guru saya pergi belajar. Ada yang dekat, ada yang jauh. Tepung pun nak buat kulit dia ni pun berkilo-kilo lah kena buang. Sementara nak jadi sampai kulit dia ni lembut, elok ni apa semua. Sos pun macam-macam try. Ada guna cabai kering. Last kali saya jumpa cabai giling. Tu yang jadi tu. Alhamdulillah. Ni saya jual popiah ni tak mahal. Harga berpatutan lah. Padan lah dengan barang-barang yang kami buat dalam ni. Dia punya kualiti pun fresh apa semua. Jadi harga berpatutan lah. Ni orang bisnes. Popiah hang dah siap dah ni. Saya nak cerita kedai saya duduk tak mana boleh? Kalau hampa mai daripada Alor Start, lepas jumpa traffic light Simpang 4 tu, hampa jumpa Medan Selera, depan tu kedai saya lah. Kalau hampa mai daripada Sungai Petani pula, lepas traffic light Simpang nak masuk TF tu, lepas pada tu sikit je jumpalah kedai kami. Terima kasih lah orang bisnes mai support kedai saya. Kalau terasa lagi nak mai makan popiah basah yang karan belah Simpang 4 ni, mai lagi.